Aku udah dah siap. Kan saya? Aku udah siap. Baru sekejap. Aku udah siap. Kalau tak ada. Kain saya. Padan muka. Kain saya kecil. Tolong ambil kain saya. Mana kain merah? Dekat dalam tu. Harga tu. Bapak kecil. Okey guys. Sakitnya. Dah lepas tak guna ni. Merah lah buka. Merah buka. Kejap lah. Tak boleh buka ke? Kejap. Oi, tak nak. Tak nak master. Dia dekat piggy bank ni maksudnya dia nak suruh aku. Dekat satu lah. Tekan. Okay guys, aku pun malas lah dengan si dia tu. Kalau dia datang rumah aku nak banner dia. Aku memang suka banner orang. Tengok ada Z. Ni merah punya. Merah punya ada Z lah. Lupakan je. Apa benda? Faham lah. Guys, aku nak pergi berak guys. Korang jangan tengok aku. Aku nak makan guys. Sekejap. Ada apa je ni? Aiskrim. Aiskrim sedap ni. Itulah aku tengah makan juga. Ni saya bagi tudung sebab saya nak tekan. Okay guys. Aku dah makan aiskrim. Siap. Guys. Aku ada nampak sepupu kan nanti kan. Aku nak suruh dia bawa ke mana ya? Aku nak banyak je. Kau masuk rumah aku dia kata apa? Woi. Okey guys, jom kita ambil guna ni. Cari sepupu aku nak bagi je. Woi, masuk dalam ni. Masuk dalam ni. Tak apa, saya boleh naik tangga. Alamak, kunci pula. Aduh. Saya rasa aku tak banner. Tak apa. Tapi mana sepupu aku? Aku tak tahu apa aku panggil dia. Monyet. Bangang dah. Aku nak suruh dia naik. Bangang, aku nak suruh naik. Aku nak disuruh naik atas belakangku. Aku seram dah. Aku tak suka lah. Ni. Aduh, mana dah? Tak apa kalau dia ni lagi buruk aku nak tengah. Mana dia Aku nak saya cakap ni apa benda? Mana kau? Aku nak. Lepas tu aku kata minggu depan pun boleh. Apa tak faham? Lepas tu nak apa ya? Nak curi stikamu. Aku lagi banyak kawan saya. Kau diam marah. Mu pun diam. Aku diam. Tak tanya mu. Wih, dia buat apa ni? Mesti curi duit aku kan?
Kan. Wih, aku geram dah dia ni. Lepas tu dia cakap. Okey. Cik buku. Cik buku dah. Diam dah. Mu pun diam. Weh. Mu pun dia berok. Dasar suka. Merah nak kawan jadi berapa nanti? Tak saya tak kawan dia apa. Kalau makcik suruh kita kawan atau minta maaf, aku Oh ya. tak nak juga. Dia suka cakap orang berok. Aku akan bagi tahu Jannah. Nanti dia tak nak kawanmu. Pegang guys. Jannah. Apa dia cakap? Aku dengan dia bestie. Wih cakap, ya. Mau tak kisah sangat kan? Bagi tahu mak kamu. Saya cakap. Sekejap biar Aisyah. Awak orang Pahang. Saya orang Kedah. Orang Pahang. Okey cakap saya. Orang Pahang. Saya orang Kedah. Cina moral. Artis Cina moral je. Woi Raisha. Dia cakap nak apa jaga? Tak, dia cakap. Tak baik cakap sini. Tak baik cakap orang. Woi. Dosamu. Tapi kita dia buat apa ni? Aku nampak macam orang. Aku nampak macam. Wih, tengoklah aku tak sempat nak ban orang lah. Hey! Ha. Jannah nak tengok. Tengok benda. Apa benda mu cakap? Dah kita sikit.